Hai guys, ni video sambungan yang kedua yang tadi apa tu yang pergi tengok wayang tu. Ni kita orang dalam misi mencari makanan. Last punya planning, kita orang makan dekat Indofood. Indofood guys, dekat Desa Harmoni. Ayam gepuk Indofood nama dia. Sedap juga makanan dia. Nanti aku suggest kat korang kita orang makan apa. Ni hujan pula keluar. Tu guys, detail-detail pasal kedai dia. Ada harga guys. Ada harga dia bawah RM20. Okey belah harga dia. Ni harga air dia. First ni makanan anak aku. Dia order ayam crunchy. Sedap. Dia kata, ni aku punya ayam gepuk. Aku suka gepuk. Dia punya kobis dia sedap gila kot. Aku sukalah kobis buat macam tu. Ni bersabas babe dia punya ayam dia. Ayam dia besar muka anak aku lah. Yang tu suami aku punya ayam special. Nasi special ayam dia. Sambal hijau lah. Sambal merah dia pedas. Kita orang tak mampu nak menandingi dia punya kepedasan dia. Tu pula aku order. Ni Estella. Dekat Indonesia popular kan Estella. Tu dia makan. Sedap guys dia makan. Dia kata sedap. Estella korang macam-macam kat dalam dia ada. Ada jagung, ada nangka, ada pulut sekali. Tu green tea. Yang tadi tu korang tahulah lemon panas. Ais kosong anak aku lah. Dia tak minum. Tu dia cakap sedap. Sedap dia kata. Tu aku punya ayam gepuk. Sedap. Korang tengok aku makan Aku makan dulu tau. Korang kalau nak order ayam gepuk ni, korang kena datang kat sini lah. Ayam gepuk Desa Harmoni. Sedap gila guys. Aku suka kobis tu. Tengok aku makan dengan terung dia. Tapi yang paling aku suka sekali kobis dia lah. Aku suka. Okay guys, bye dulu.